Hai, hari ini bersama saya seorang partner yang mewakili generasi muda hari ini di Revolution Squad, dan beliau merupakan seorang yang berlatar belakangkan sales dan marketing. So hari ini kita ada Haris, ya. Haris, hari ini kita ada sedikit sesi temu bual untuk bercerita kepada para penonton di luar sana tentang kenapa Haris ada kat sini, kenapa pilih bidang ni dan sebagainya. So boleh Haris ceritakan sedikit latar belakang Haris? Terima kasih sebab invite saya dalam sebuah bual bicara untuk sesi hari ini. So saya nak perkenalkanlah, nama saya Haris. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Dan saya sebelum ni bekerja sebagai seorang sales and marketing dalam bidang F&B lah sebelum ni. Okay, so sebelum Haris join bidang ni, so Haris kebanyakannya kerja Haris tu menjerumus ke macam bidang macam mana? Macam mana pekerjaan Haris yang sebelum ni? Okay, saya dalam bidang F&B line ni, saya bekerja sebagai seorang sales ni lebih kepada keluar membuat repo dengan orang-orang berniaga di luar sana. Jadi saya skop pekerjaan saya lebih kepada menjual produk lah. Saya lebih kepada buat appointment, set appointment, berjumpa dengan orang and then try to close the business dengan semua orang di luar sana lah. So saya punya business sebelum ni adalah business to business concept. So dari segi masa macam mana? Saya sebelum ni saya kerja dalam 8 ke 10 jam satu hari. Okay, so mungkin kebanyakan kita kat luar sana pun masih lagi bekerja dalam tempoh masa yang sama dengan Haris, betul? Betul. So kenapa bidang insurans dan takaful? Okey, saya sebelum ni saya background saya dalam bidang kulineri. Jadi selepas saya grad, saya bekerja dalam bidang sales and marketing tapi masih dalam bidang F&B lah. Jadi bila saya bekerja bertahun dalam bidang F&B ni, saya merasakan saya perlu cari satu business platform yang ada sistem yang padu lah. Jadi pada masa yang sama saya terjumpa company Boost Consultancy ni lah, dan saya dah mendalami dia lah. Saya berbual dengan orang-orang ejen insurans dalam bidang Boost Consulting ni, dan saya merasakan ni adalah satu bisnes yang saya rasa sesuai selepas saya menceburi dalam masa beberapa bulan dan saya nampak saya dah boleh buat dalam bisnes ni. Okay. So, macam mana pengalaman selepas beberapa bulan menceburi diri dalam bidang ini, dan apa perasaan bila dah menjejakkan kaki masuk ke Boost Consulting? Okay, pada saya apa-apa bisnes kita buat ni mesti ada cabaran. Pada saya dalam masa beberapa bulan ni saya tak katalah semuanya indah. Alright, betul. Kan? Tak ada semua indah. Ada juga, walaupun saya dah bertahun-tahun dalam bidang sales dan marketing, cara yang sama cuma produk yang berbeza. Dan kenapa saya buat bisnes insurans walaupun susah ke senang, pada saya itu adalah subjektif. Saya akan cari solution macam mana memudahkan kerja saya, tapi macam mana nak memudahkan kerja saya ni adalah melalui sistem one tier system daripada Boost. Sebab saya ramai je kawan-kawan yang sebelum sampai sekarang saya dalam bidang insurans, tapi bila saya dengar dia punya sharing dalam industri takaful ni, semua ada masalah yang sama. Masa yang sama ni, masa saya macam mana nak qualify you dalam bisnes, macam mana you nak sustain bisnes dalam industri takaful. Tapi saya, alhamdulillah, bila saya getting involved dalam business consulting ni, saya nampakkan sistem yang saya tercari-cari selama ni. Wah, macam sesuatu yang diimpikan lah. Ya, sebab sebelum ni bila saya buat dalam bidang sales, saya ni bergerak secara seorang. Ataupun saya produce dalam millions of the business saya dah buat. Tetapi saya tercari mana bisnes yang boleh support saya lagi. Dan saya jumpa bisnes di Boost lah, iaitu dalam one tier system. Dekat Boost ni kita boleh rekrut, kita boleh bekerja, bergerak bersama-sama. Sebab pada saya dalam bisnes ni sebenarnya, if you want to grow adalah you kena buat bersama dan you kena ada mindset to make franchise of business. Mindset, ya. So kalau kita cakap pasal mindset kat sana, Haris ada tak apa-apa nak katakan kepada generasi muda di luar sana untuk sama-sama join bidang ni mungkin? Pada saya, apa-apa pekerjaan, apa yang kita buat dalam dunia ni, kita jangan merasa cepat itu terlalu selesa lah. So, pada saya apa-apa kerja semua ada cabaran, tapi kita kena hadapinya dan you kena belajar bila nak menghadapi cabaran tu, macam nak hadapi cabaran. Betul. So kita kena cari apa sistem yang sesuai untuk kita. Pada saya, buatlah apa yang nak buat, tapi cari satu pekerjaan bisnes yang lebih membantu you untuk grow lebih cepat. Sebab waktu zaman-zaman sekarang ni, cabaran ni is everywhere kan. So pada saya, menjayakan kita dalam sesuatu industri perniagaan, industri takaful ni adalah bisnes yang padu lah.
Okey Haris, so kalau untuk Haris lah, kenapa sebenarnya, boleh tak kalau kita nak tahu tiga sebab kenapa Haris memilih Boost Consulting untuk meneruskan ataupun meneroka bidang insurans dan takaful? Okey, kenapa saya memilih dalam bidang insurans, kenapa di Boost? Okay, sebab pada saya suka berniaga satu bisnes ni yang boleh menyelesaikan masalah orang. Apa masalah utama orang zaman sekarang? Kewangan. Okay, dia ada masalah duit. Kita tanyalah sesiapa pun, Melayu ke, Cina ke, India ke, gemuk kurus ke, pendek gendak, tinggi sekalipun, masalah duit ni takkan selesai. Jadi bila saya saya dah survey banyak dalam agensi-agensi insurans di Malaysia. Kenapa saya pilih Boost? Sebab saya aware Boost ni adalah satu sistem yang lebih memudahkan saya untuk menyelesaikan masalah orang lah, iaitu one tier system. So iaitu salah satunya kenapa saya getting this business revolusi dengan Boost. Yang kedua, saya merasakan apa bisnes yang saya boleh legacykan kepada anak saya. Okay, saya ada seorang anak. Jadi saya ni bila saya pun dah awal 30-an ni, zaman sekarang ni saya dah merasakan cabaran hidup. So cabaran hidup ni saya tak nak anak saya bila dibesarkan dengan terlalu banyak cabaran. Jadi saya kena standby satu business platform untuk dia mewarisi perniagaan saya. Jadi saya ada skill tak dalam bidang ni? Jawapan saya adalah saya boleh buat sebaik mungkin, dan dengan sistem yang ada ni sebenarnya memudahkan saya mengembang saya punya bisnes. Saya insyaAllah saya akan turunkan saya punya skill, ilmu saya kepada anak saya supaya dah besar besok dia boleh pilih, dia boleh sambung untuk legasi perniagaan ni. Okay, lepas tu pada saya lah yang ketiga, apa bisnes yang boleh kita membuat pendapatan sehingga 72 kali. Jadi saya find out di Boost lah satu bisnes yang adalah satu bisnes yang transparent, yang di mana dia memudahkan you untuk naik. You nak naik, dan hari ni kalau you join, you dah boleh untuk rekrut you punya beberapa orang yang you nak untuk memfranchisekan you punya bisnes. Just business. Jadi dekat sinilah saya jumpa platform, satu bisnes platform yang tak ada dekat mana-mana. Saya dah cuba survey dah, dan inilah satu benda yang cabaran sebenarnya banyak ejen-ejen dekat luar sana yang saya dah jumpa. Dan saya jujurnya saya cakap, banyak agensi-agensi dekat luar sana saya masih tak jumpa lah seperti mana yang Boost beri kepada dia punya ejen-ejen. Bagi anda yang di luar sana yang tak tahu apa tu maksud one tier system seperti yang Haris cakap tadi, di Boost kita ada transparent system yang membuatkan kita semua boleh berjaya sama-sama. So bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang Haris katakan tadi, tentang apa yang Boost boleh sediakan untuk kita semua, jangan lupa join kita orang. Jangan lupa juga layari kita punya page social media di Revolution Squad. Kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada YouTube dan Facebook. Dan semoga apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi.